Sambung kembali kitab kita Asmaul Jannah, sambungan kepada muka 76. Tajuk awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Fasal, satu ceraian nak memisahkan tajuk yang lalu masuk tajuk lagi pula. Sebelum ni tajuk berkaitan dengan sembahyang fardu dan kelebihannya. Bisa mengambil berkaitan dengan warok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Katanya musannif, dan atas engkau dengan warok, daripada segala yang haram dan yang syubhat, maka bahawasa warok itu asal agama. Dia kata di sini, dan atas engkau, atas dengan mana mesti. Dan atas engkau mestilah, atas kita dengan warok, dengan bersifat dengan warok. Kita dituntut bersifat dengan warok. Apa warok? Berhati-hati ataupun cermat. Warok, cermat ataupun berhati-hati. Warok tu daripada segala yang haram, daripada segala perkara-perkara yang haram. Kita kena berhati-hati supaya kita tak buat perkara yang haram. Artinya perkara yang haram ni kita nak tahu mana. Kalau kita bukan kena belajar memberitahu perkara-perkara yang mana yang haram, yang mana yang halal, mana yang harus, mana yang makruh, mana yang sunat, mana yang wajib. 5 hukum. Ini syarat. Jadi kita ni tak terlepas dari 5 hukum. 5 hukum lah. Pertama hukum wajib, yang kedua hukum sunat, ketiga harus, yang keempat makruh, yang kelima haram. Kita ni kerja buat kita hari-hari tak terlepas dari 5 perkara ni. Kadang kita buat perkara yang wajib, tak start mau selesai kita buat perkara yang wajib. Apa dia? Sembahyang fardu. Dan juga baru selesai tak start perkara yang sunat. Apa? Sembahyang sunat. Mak dia perkara wajib, perkara yang sunat, perkara yang harus. Harus. Ada harus perkara yang nak buat tak apa, tak buat tak apa. Apa dia? Kita balik keluar masjid, rupanya harus. Yang keluar tak apa, tak keluar tak apa. Lagi harus bah. Kata harus makruh. Perkara makruh. Buat apa makruh? Buat perkara yang makruh. Contoh perkara makruh, selain pada kita dengan masjid di rumah kita ataupun yang makruh dalam berjemaah. Ada juga perkara yang makruh yang dibuat dalam berjemaah, sebenarnya berjemaah depan dia rumah walaupun tak sembahyang. Ada juga perkara yang makruh. Lepas tu perkara yang haram. Jadi tak terlepas kita ni, setiap hari mesti ada kita akan buat 5 perkara ni. Sama ada perkara yang wajib, sunat, harus, haram dan makruh. Jadi kita sini, dan atas engkau, artinya mestilah atas kita ni dengan warok. Kita kena warok, kita kena cermat, berhati-hati daripada segala yang haram, daripada melakukan segala yang haram. Kena jaga, kena cermat, berhati-hati. Artinya bila mana kita nak buat satu perkara apa, kita kena fikir dulu apakah hukum perkara tersebut. Kita nak makan ni, apa hukum makan? Kita nak minum ni, apa hukum minum? Setiap perkara kita buat tu, pastikan kita tahu hukum sebelum kita buat perkara tersebut. Sebab apa? Takut
terbuat perkara yang haram. Perkara yang haram ni walaupun tak sengaja pun dosa. Tak sengaja. Tak sengaja kita nak mencuri. Boleh. Mencuri sengaja kan? Lain je kan. Tak sengaja apa? Tak sengaja. Artinya tak sengaja tak tahu lah. Kalau tahu takkan tak sengaja kan? Dia tak tahu. Tak tahu kata hukum ni haram. Jadi dia buat. Jadi wajiblah kita kena warung, kena ceramah, hati-hati dengan segala yang haram. Dan juga yang kedua, dan yang subhah. Dan yang subhah yang kesamaran. Tak adalah halai ke haram. Halai ke haram. Maka itu semua juga kita kena berhati-hati. Langkah yang bijak, yang berhati-hati, tinggalkan yang subhah. Lagi elok lah. Tapi kalau segi hukum subhah ni, kalau kita ambil pun tak berdosa. Kesamaran tak adalah haram ke halal. Maka kalau kita nak berhati-hati, kita nak warung, kita kena tinggal subhah supaya tak boleh takut bila kita buat tu tiba-tiba kena haram. Jadi dosa. Sebab apa kena tinggalkan? Wajib kita kena warung daripada segala yang haram dan yang syubhah tu. Dia kata maka kerana bahawasa warung itu, yang kita warung tu kan, yang kita warung tu asal agama, artinya sebenar-benar beragama itu warung. Sebenar-benar beragama itu pun asal tu kita kata sejati. Sejati beragama. Agama yang tulen, yang betul-betul agama ni warung. Kalau tak warung, agama juga tapi kurang sikit. Tak warung, kurang sikit. Tapi kalau warung, memang agama betul, memang kemas lah. Memang original lah. Memang sejati lah. Kalau warung ni macam kita kata lelaki sejati. Apa tu lelaki sejati? Betul-betul lelaki lah. Segi tenaga dia, segi cakapan dia, penampilan gaya dia menunjukkan dia lelaki. Kalau lelaki yang kurang tak sejati ni ada cedera juga. Segi tenaga kuat lah macam lelaki, tapi segi berjalan ada legok pula tak sejati, kurang sikit. Ada lelaki tapi tak sejati dia kan. Agama tapi kurang, tak sejati, tak sebenar-benar beragama. Sebab apa? Tak bersifat dengan orang. Maksudnya ada juga yang cedera ketika mana dalam beramal, sebab tak sempurna. Maka kerana sebab apa kena warak dalam pada segala yang haram dan semua itu, maka kerana bahawasa warak itu kita warak tu kan asal agama. Apa asal? Asal sini dengan mana sebenar-benar beragama ataupun sejati beragama. Betul-betul agama betul-betul yang tulis punya. Ada warak juga dia kata, dan ialah warak yang atasnya warak tempat berkeliling. Berkeliling itu tempat berkisar ataupun berlaku. Berkisar ataupun berlaku di sisi ulama. Kata warak tu ialah yang atasnya tempat berkeliling. Atas warak tu tempat berkeliling ataupun tempat berlaku, tempat berkisar di sisi ulama yang beramal mereka itu. Warak ni satu perkara yang ada berkisar di sekeliling ulama. Artinya kalau ada ulama yang sebenar-benar ulama yang beramal, maka mesti ada warak, mesti bersifat dengan warak. Kalau tak bersifat warak tapi digelar ulama, maka ulama itu tak sebenar-benar ulama lagi, tak sempurna lagi. Ulama segi ilmu saja, banyak pengetahuan, cuma segi amalan kurang, maka tak masuk dalam kata warak. Ilmu lain, amal lain, tak sama. Tak seperti orang buat ilmu dia boleh buat amal, tapi kalau orang tu buat amal mesti dia ada ilmu.
Jadi warung tu atas, dan ialah warung tu yang atasnya warung tempat berkeliling, tempat berkisar atau tempat berlaku di sisi ulama yang beramal. Mereka itu ulama-ulama yang beramal ni masihlah bersifat dengan warung cermat dalam mengeluarkan hukum, cermat dalam perbuatan dia, cermat dalam percakapan dia. Hati-hati nak cakap apa, bincang dulu, takut silap cakap. Nak hukum apa-apa kena bincang dulu, takut silap hukum. Itu cermat warung. Lepas tu lagi ada sebuah apa nama, pemakanan dia. Hati-hati takut berlakunya perkara-perkara yang haram. Itu ulama yang beramal dengan cermat dalam setiap perkara. Susah nak jumpa ulama macam ni. Yang ramai tak beramal, tak beramal. Ilmu ada tapi tak beramal. Bukan tak tahu tapi tak payah. Sebab apa? Sebab jawatan. Kalau apa-apa benar, orang tak mau, orang tak bagi jawatan benar, terpaksa kena apa? Kena pusing boleh kan? Macam-macam lah ni. Jadi sebenarnya ulama ni yang beramal dengan ilmu. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia dibuang negeri. Dibuang negeri. Sebab apa buang negeri? Raja Sultan masa tu buang dia. Sebab apa buang? Sebab fatwa dia tak sama dengan raja nak. Raja nak suruh fatwa macam ni, dia fatwa macam ni. Imam Nawawi. Sebab apa macam ni? Sebab dia tak mengikut raja. Raja ikut nafsu dia. Imam Nawawi ikut syarak. Syarak kata tak boleh, tak boleh, tak payah. Raja suruh apa, siapa suruh tak payah. Susah dapat betul itu. Tak senang. Raja tanya, boleh tak wahai Syekh guna harta rakyat ni untuk untuk mentadbir negara, boleh tak? Boleh tak guna harta rakyat ni untuk tak sedap ingat saya nak berperang fi sabilillah. Raja nak guna harta tu nak berperang, boleh tak harta rakyat ni? Imam Nawawi dia tak boleh ya. Bukan, Imam Nawawi dia boleh. Tapi syarat dia setelah guna harta raja habis dulu. Setelah guna harta raja habis dulu, baru boleh ambil harta rakyat tu berperang. Dengan harta raja simpan tahu, guna harta rakyat habis. Tak kena apa tu. Ya. Raja raja dengan rakyat tu dia marah. Buang negeri tu. Banyak tetap kisah Imam Nawawi itu dia baca dalam buku-buku dia. Dapat sini kita nak cermat dan hukum ni bukan senang. Kena betul-betul kuat. Kalau tak ke zaman ni Nabi SAW siapa-siapa yang pegang agama betul-betul di akhir zaman ni seperti menggenggam bara api. Seperti menggenggam bara api dia sangat sakit lah. Seperti pegang agama semua, beramal agama semua, maka dia akan disakiti macam akan dihina, dipulau sebagainya. Orang yang betul-betul beramal agama. Tapi kata beramal yang sebenar, orang tak buat apa lah, tapi tak dekat apa. Ada banyak gambar punya tu lah. Baik. Jadi warung tempat warung ni jenis satu perkara yang perlu berkisar di sekitar ulama. Nak cari warung, nak cari di sisi ulama. Perlu berkisar di sekitar ulama saja. Dapat orang awam ni payah jumpa warung ni. Hak banyak kita tu warung kucing. Warung kucing banyak. Warung kucing. Kucing ni kalau depan tu ada dia tak ambil tu. Tengok orang tengah apa ada. Tuan dia bangun dia hilang yang kita apa. Itulah. Orang kucing ni kalau depan orang tu pada tunggu orang tak tahu apa senang. Jalan tu comel eloklah. Tapi kalau belakang orang tu lompat pergi gerak kan nak. Dia tu kata tu lompat pergi gerak.
Sebab apa? Sebab tak bersifat sungguh. Bila sebenar-benar orang, sebenar-benar amal ni di mana pun sama kan. Dia seorang diri ke, dia orang yang ramai ke, macam tu dah keadaan. Itu orang yang bersifat dengan sebenar. Dan sesungguhnya sabda Rasulullah SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Terjemahan, artinya bermula tiap-tiap daging yang tumbuh ia daging daripada yang haram, daripada benda-benda yang haram itu, maka api neraka lebih aula dengan dia daging tu. Jadi sabda Rasulullah SAW, tiap-tiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, makan benda-benda yang haram, ataupun minum benda yang haram, tumbuh daging esak yang perkara yang haram tu, maka daging itulah terlebih awal untuk neraka sebenarnya. Jadi bila jaga takut-takut berlaku macam tu pada kita kena jaga lah. Betul lah, kena bersifat dengan orang, kena hati-hati. Nak buat apa-apa lebih tentang makan ni, makanan ni jadi daging, jadi daging, jadi dakwah kita kan. Makan perkara yang haram, maka surah kita neraka dah diutamanya. Syurga tak terima ada benda-benda yang haram, neraka terima. Dan lagi hadis yang lain lah. Dan lagi sabda Nabi alaihi salatu wasalam, manittaqash syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Apa terjemahan dia? Artinya sabda Nabi SAW, barang siapa memeliharakan segala syubhah, siapa-siapa yang menjaga syubhah ni, syubhah ni perkara yang kesamaran, tak jelas haram ke halal ke, haram ke halal ke, tak jelas, syubhah kesamaran. Maka siapa-siapa jaga perkara yang syubhah ni, tak buat taklid guna syubhah, maka sungguhnya menuntut, maka sungguhnya barang siapa tadi menuntut bersih, menuntut suci, ia barang siapa bagi agamanya. Artinya dia sedang menyucikan agama yang ada pada dia, dia sedang membersihkan agama yang ada pada dia. Itu orang yang beramal dengan meninggalkan syubhah. Takut-takut kena haram, tak jelas haram ke halal ni, tak jelas. Kalau ambil juga tiba-tiba kena haram, tak payah kan. Walaupun tak berdosa, jadi perkara syubhah ni dia tak berdosa. Bila ikut rukun fiqh tak berdosa, syubhah samaran tak jelas. Tapi dia ada kesan juga. Contoh perkara sebut syubhah kesamaran, makanan tak jelas haram ke halal ni, makanan ni tak jelas ni, maka ikut rukun fiqhnya perkara syubhah kembali kepada asal lah. Kalau asal tu halal, kalau halal lah. Tiba-tiba selepas dikaji tengok, betul-betul guna ni guna yang tak halal ni, tiba-tiba kita makan lah, masuk dalam badan kita lah, maka tak besar. Cuma dia akan ada juga lah kesan-kesan yang tak baik tu. Jadi Rasulullah kata, siapa-siapa yang menjaga daripada perkara yang syubhah, dia tak ambil benda syubhah, bersifat dengan warok lah, maka semuanya barang siapa tadi telah menuntut bersih, dia sedang membersihkan agama yang ada pada dia, dan kemaluannya, kehormatannya, dan juga membersihkan kehormatan diri dia, menjaga muruah diri dia, menjaga kehormatan diri dia, siapa yang meninggalkan syubhah ni. Di warok dengan zuhud, warok lebih tinggi lah. Kalau zuhud ni dia mengambil dunia sekadar keperluan dia saja, dia tak tamak dengan harta dunia. Dia ambil dekat keperluan. Sebab apa tak tamak? Sebab takut akan disoal di akhirat nanti. Harta yang banyak akan disoal.
setiap sen yang kita miliki itu akan disoal, ambil daripada mana, guna untuk apa, bagi kat siapa, kita mana, mula-mula ambil di mana, lepas tu bagi kat siapa pula, buat apa, guna buat apa pula. Setiap sen yang kita miliki itu, artinya kalau banyak sen, banyaklah soalan yang kena jawab. Kalau kurang sen, tak ada sen, tak banyak sangat lah, selamat lah. Jadi warak dan zuhud dia ambil dunia sekadar keperluan, tak ambil lebih. Takut apa? Takut di akhirat nanti akan dihisap dengan hisap yang susah. Maka dia ambil keperluan dia saja. Kalau tak perlu, dia tak ambil. Ada pun warak dia lebih cermat lagi. Zuhud dia ambil juga, syubhat pun ambil juga, semua keperluan saja. Nak pergi cukup keperluan harian yang ambil juga, walaupun syubhat ambil juga. Zuhud ada pun warak dia lebih tinggi. Bukan takat tak ambil, bukan takat tak mengambil dunia melebihi keperluan, bahkan pilih pula kelas syubhat tinggal, tak ambil langsung. Ambil yang jelas-jelas, betul ke tak halal saja ambil. Sebab tu kan ada kelebihan sebelum ni kita ni kakak mungkin kita akan tengok balik. Dia kata siapa-siapa yang makan makanan yang halal selama 40 hari berturut-turut, maka kelebihan dia akan bersinar-sinar cerah hati. Siapa yang makan makanan yang halal 40 hari berturut-turut, maka kelebihan dia, hati dia akan bersinar-sinar cerah, nampak kebenaran, nampak hakikat akhirat, nampak hakikat dunia, mata-hati cerah, nampak kebenaran. Sebab tak makan makanan yang halal 40 hari. Maka nak tahu halal haram tu kena yakin kata halal. Yakin dapat mana? Kena buat sendiri dah, kena masak sendiri kan. Yakin kalau kita makan di tempat-tempat yang bukan kita pun tak tahu dari mana, maka tak adalah, itu syubhat namanya, kesamaran, kelaluan. Boleh jadi orang buat makanan tu dia tak tahu cara menyucikan makanan, tak tahu cara nak masak ikut syarak, mungkin masak ikut dia, maka memang syubhat tu. Dia bukan senang nak dapat apa nama halal yang zaman ni memang susah payah. Bila orang dulu sungguh semua makanan buat sendiri, masak dari kedai-kedai buat dah, tak banyak dulu ni. Nak jumpa kedai pun payah. Lah ni nak jumpa orang pergi kedai payah, kedai terlalu banyak. Kedai banyak sangat. Di depan si kedai banyak. Kan nak masuk kedai dia kurang lah. Dulu orang yang kedai tak ada, kedai tak banyak. Nak pergi bekan punjuk dalam jalan, kan senang dulu. Jalan kaki pula payah masak nyari je senang. Senang. Kutip dia ambil pokok tepi orang tu, goreng-goreng dia dah tu kenyang. Selesai. Dia jelas kata apa nama halal. Hadis siapa-siapa yang apa nama tadi? Hadis tadi sebut siapa-siapa yang menjaga daripada melakukan perbuatan syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agama yang ada pada dia dan juga membersihkan kehormatan diri dia. Dan barang siapa, sambung hadis tadi, barang siapa jatuh barang siapa ke dalam syubhat, siapa yang jatuh ke dalam syubhat, buat perbuatan syubhat yang kesamaran tadi dalam halal haram ni, ada saya jatuh berlaku ke dalam yang haram. Boleh dia berlaku, perbuatan yang haram kat atas dia. Sebab apa? Dia tak cermat, tak selidik, tak gaji, tak warak atas perbuatan syubhat, maka terkadang menyebabkan membawa kepada berlaku perkara yang haram. Adanya Rasulullah SAW. Dia kata ulama, kalau kita dengar kita fiqh sebut, pada fiqh ada menyebut iza istama'al halal wal haram ghulibal haram. Apabila berkumpul halal dengan haram, maka ikut kaedah fiqh kata dipemenangkan belah haram. Bercampur, ada makanan yang halal, makanan yang haram bercampur. Kita pun tak tahu mana halal, mana haram ni. Maka kata ulama fiqh kira semua haram. Senang.
bercampur di halal pada di haram, pada bercampur yang mana halal haram ni tak ada beza ni. Kita ulama semua tu haram. Senang. Soalan lagi, ya. Aduh. Jadi syubhat kesamaran bercampur dengan haram tu kesamaran. Maka langkah yang terbaiknya tinggalkan. Dan katanya lagi ketahui olehmu bahawasa mereka yang mencapai ia akan yang haram, mereka-mereka yang mencapai yang mengambil yang haram lah, buat perbuatan yang haram ni, ataupun makanan-makanan yang makan makanan yang haram, dan syubhah, mencapai perkara yang syubhah, makan perkara yang syubhah, buat perkara yang syubhah, itu siapa-siapa yang buat haram dan syubhah tu jarang sangat payah lupa, jangan sangat diberi taufik. Jangan sangat dapat taufik, payah lupa taufik ni payah. Dan taufik tu bukan senang. Taufik ni apa taufik? Taufik tu dia khalaqu qudratil ta'am 'ala al-'abdi, menjadikan kekuatan kat hamba untuk buat taat. Itu taufik. Allah jadikan kekuatan kepada kita untuk mampu buat taat, kita mampu main masjid, mampu sembahyang, mampu buat kebaikan banyak. Itu memang taufik. Kalau tak mampu nak buat, berat nak buat sembahyang. Tapi masjid pun berat. Ya, mesti dia banyak beramal dengan perkara yang syubhah ataupun perkara. Sebab taufik itu tak ada, lemah. Hidayah semua ada, hidayah ni tunjuk semua ada. Orang tahu kita sembahyang ni wajib, main masjid ni pahala besar, jemaah lagi pahala besar, semua orang tahu. Ada hidayah tunjuk semua orang ada. Tapi taufik jarang-jarang berlaku. Kenapa? Sebab di antaranya kita ada sini itulah dia banyak mencapai perkara yang haram ataupun banyak buat perkara yang syubhah. Jadi macam mana? Adakan memberi kesan dalam jiwa seseorang. Kadang-kadang jadi malas, segan nak libatkan diri dengan aktiviti agama ni. Susah. Hal lain senang kan? Buat program hak sama-sama, buat konsert apa semua senang kan, tak suruh je pergi. Apa? Itulah yang kesan daripada perkara yang haram dan syubhah tadi lah. Adapun perkara yang ibadah, orang tak boleh nak pegang Quran pun payah orang. Fikir 4 kali nak pegang, baca, baca 4 kali fikir tak lepas-lepas ni. Macam Quran. Kenapa? Ada kesan yang tak elok kan? Bagi orang yang ada taufik, dia berasa perkara tersebut perkara yang baik, terus boleh buat kan. Berasa nak main haji, main terus tak banyak lah.